Taklimat saya tak panjang pun. Yang berkenaan pertama sekali adalah berkenaan pasport masing-masing. Boleh tak masing-masing pegang pasport masing-masing, buka pasport masing-masing dan tengok betul tak pasport tu ada pada diri sendiri, dan visa masing-masing pun ada. Di sadri wa yasri amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Taala kerana pada hari ini kita akan berangkat ke tanah suci Mekah mengerjakan umrah. Mudah-mudahan pemergian kita ini bukanlah pemergian yang terakhir. Allah Taala akan jemput lagi, bukan saja kita, bahkan Allah akan jemput pasangan kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, rakan taulan kita, kenal-kenalan. Perjalanan pergi balik 12 hari. Kita tak mahu baru sampai saja di Mekah dah sakit, demam dan sebagainya kerana terlampau excited beribadat sehingga mengabaikan rehat. Penting ya. Tak mahu hanya dapat buat umrah sekali je. Umrah yang kedua, umrah yang ketiga kerana demam, panas, batuk. Kemudian yang seterusnya berkaitan tentang solat. Saya yakin tuan-tuan semua dah sembahyang asar. Kita jamakkan, yang lelaki sembahyang Jumaat dengan sembahyang asar, jamak takdim. Perempuan sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Sebab saya bimbang nanti tuan-tuan pertama kali sampai di Mekah, tak tahu jalan nak ke masjid. Jalan nak ke masjid mungkin boleh ikut orang, tapi nak balik nanti keliru hotel yang mana satu. Jadi saya mencadangkan, menasihatkan supaya sembahyang dalam bilik dulu. Lepas itu sarapan pagi. Lepas sarapan pagi baru kita akan berkumpul di lobi untuk saya bawa tuan-tuan puan pergi ke Masjidil Haram sama-sama tawaf. Jadi boleh dengar suara saya nanti. Kemudian yang seterusnya, kita ni musafir, musafir. Jadi dalam tempoh musafir ni doa sangat mustajab. Da'watul walid, 3 doa yang sangat mustajab. Da'watul walid, da'watul musafir, da'watul mazlum. Nabi sebut doa yang sangat mustajab, tidak ada hijab antara orang yang berdoa dengan Allah Ta'ala, doa ibu bapa, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa la hawla la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la hawla la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la hawla la quwata illa billahil aliyil azim. Kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah, Engkau permudahkanlah urusan perjalanan kami ke tanah suci. Jemaah dari barisan tempat duduk nombor 24 sehingga 44, barisan tempat duduk nombor 24 sehingga 44 untuk naiki pesawat. Bagi jemaah yang lain dah bersabar menunggu pengumuman seterusnya dibuat. Sila pamerkan pas masuk atau boarding pass sahaja di tangan ketika menaiki pesawat. Your flight and thank you. Assalamualaikum. We do apologize for the slight delay. And once we're ready, we'll be departing from runway 32 left today. Flight time was 9 hours, and we flying at an altitude of 34,000 feet initially. For your safety, do have your seatbelts fastened whenever you're seated. Turunkan penyandar tangan. Buka tingkap dan letakkan meja anda di tempat asal ketika pesawat berlepas dan 1 hour. This flight will cross Timika area. Those who have not changed the aircraft may do so now. The next pickup announcement will be made in 5 minutes.
duduk sehingga tanda isyarat pasangkan tali kelandar dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Doa saudi. Baik, mari sama-sama kita baca doa bila mula-mula nampak rumah bangunan-bangunan yang Jabatan Mekah. Abdul Rahim bin Yusuf dan keluarga yang muda-muda janganlah laju-laju sangat. Itu je saya. Dan juga kalau buka lambat, pasangan masing-masing jaga besar, jaga isteri, tengok anak-anak, supaya kita tak terfikir. Okay. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan kita, tawaf kita, kita. InsyaAllah kita buat ni waktu yang akan tenang, waktu duha, mana orang balik sibuk. Dalam masa yang sama, jemaah pun sibuk pagi ni kali nak pergi ziarah. Apa nama hotel ni? Meridian ni merupakan tanda pengingat nak balik ke Hong sebab sebelah dia adalah hotel kita. Jadi kalau kita daripada sana nanti keliru, dia ikut jalan mana? Sana ada simpang nanti, jadi cari Meridian. Meridian ni lah arah menuju ke hotel kita. Sebab jemaah dia keliru. Di sana nanti ada dua simpang. Simpang yang mana satu? Jadi simpang la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Di bangunan Safa ni, tepi-tepi tu kan, tiang-tiang tu, juga di saya ada facility kalau nak keluarkan duit lah. Tapi pastikan bahawa kad tuan-tuan telah pun diaktifkan. Kalau tuan-tuan tak aktifkan, takut baik. Rindu dengan kota Mekah, kampung halaman baginda. Disitulah Nabi dilahirkan, disitulah Nabi dibesarkan, disitulah Nabi berkahwin rumah tangga dengan Khadijah binti Khuwailid. Ketika di Hudaibiyah, Nabi minta beberapa sahabat yang tidak berniat umrah tadi untuk masuk ke kota Mekah lebih dahulu sebagai spy Nabi, sebagai pegawai perisik Nabi, masuk ke kota Mekah dapatkan maklumat apa respon kerajaan pimpinan Abu Sufyan bila mendapat tahu rombongan Nabi semakin menghampiri kota Mekah. Sebab itulah Abu Lahab, dia rasa kecewa yang teramat sangat. Duit dah banyak habis,
Mana-mana tentera musyrikin yang tak ada pedang, dia belikan pedang. Mana-mana tentera musyrikin yang tak ada baju besi, dia belikan baju besi. Kita Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Selamat datang di Museum Abu Bakar Al-Amudi. Nama saya Anas. Saya akan menjelaskan di luar sini. Okey, Haji, ini telaga air. Telaga Arab zaman dulu seperti ini. Nah, ini replika. Ada air, ya, air habis. Okey, dan sini Haji, ini atas rumah Arab zaman dulu. Di bawah ini gudang makanan. Gudang makanan atas rumah Arab zaman dulu. Tempat air minum dari kulit kambing, bahasa Arab girba. Semua bahasa Arab apa? Girba. Mantap. Okey, dari sini ini atas pohon bidara. Pohon bidara bahasa Arab as-sidr. As-sidr. Timbangan zaman dulu bahasa Arab mizan. Al-mizan. Kiswa di luar Kaabah. Di bawah ini kunci pintu. Ini adalah tanah halal. Apa bezanya tanah halal dengan tanah haram? Pahala di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Sekali khatam Quran di Mekah, di tanah haram, pahala baginya ulang-ulang. Ingatkan dalam hati kita, jangan sekutukan Allah. Sekutukan Allah ni bukan hanya disembah berhala, bukan hanya pergi sembah topikong, tetapi sekutukan Allah Ta'ala ni juga jika tuan-tuan puan berjumpa bomoh, berukun. Nabi SAW berjumpa Warqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Maka Warqah bin Naufal memberi jawapan, yang datang berjumpa engkau ya Muhammad malam tadi, dia ialah Namus Akbar. Jadi ini kita check point air terjun, air panjut ni yang dah naik sampai ke puncak, tolong segera turun. Jangan lama-lama. Mengikut contoh teladan yang dilakukan oleh moyang baginda Nabi Ibrahim AS. Jadi pekerjaan haji ni merupakan satu pekerjaan yang telah lama dilakukan oleh para nabi terdahulu. Antaranya Nabi Ibrahim AS, di mana Nabi Ibrahim melaksanakan manasik hajinya. Antaranya bermabit di Muzdalifah. Di situlah juga Nabi SAW bersama. Inilah Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih puteranya siapa? Nabi Ismail AS. Bayangkan Nabi Ibrahim mula berkahwin dengan Sarah, bertahun-tahun tak dapat zuriat. Malaysia akan duduk di Mina Muazzim. Ni bukit ni namanya bukit apa? Depan mata kita ni, Bukit Muazzim. Jarak kemah segala-gala keperluan anak tu, menangisnya, mimik mukanya, suka, marah, jerit, semua diketahui dengan masak. Faham benar oleh si isteri ni. Kalau mimik muka anak tu macam ni, dia nak apa? Kalau mimik muka anak tu macam ni pula, dia nak apa? Semua diketahui oleh isteri ni. Saya ni Ustaz,
segala urusan berkaitan dengan anak aku ni saya serah 100% kepada isteri saya ni. 100%, 100%. Saya bekerja, Ustaz. Dialah isteri yang tahu segala-galanya berkaitan tentang anak aku saya ni. Meninggal isteri saya, Ustaz. Meninggal isteri saya. Tuan-tuan faham tak cerita ni? Faham. Jadi saya ni patah kandar. Tak ada lagi tempat bergantung. Siapa nak jaga anak aku saya ni? Menjerit telanjang dalam rumah. Siapa nak jaga ni? Pernahlah saya La syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik la syarika lak labbaik la hamda wa ketaatan sami'na wa ata'na. Seorang Rasul yang bernama Nabi Ibrahim tak pernah tanya kenapa nak sembelih anak saya. Tak pernah tanya kenapa nak tinggalkan isteri saya dan anak saya ni di tempat yang tandus, tiada kehidupan manusia. Tak pernah tanya. Apa saja yang Allah perintahkan dia buat saja. Tuan-tuan muslimin muslimat terhormat sekalian, setelah itu Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang ni, iaitu Nabi Ibrahim bersama puteranya, muslimaini, artinya dua orang muslim. Muslimain, dua orang muslim. Apakah Nabi Ibrahim ini belum beragama Islam lagi sampai berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah jadikan dia orang Islam? Bukan begitu maksudnya. Semua Nabi, semua Rasul, daripada Nabi Adam sampailah ke Nabi Muhammad SAW beragama Islam. Ya eh. Yang dimuliakan pahala, kerana kita nak menziarahi junjungan insan yang mulia, itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan nak masuk ke syurga mesti mengasihi, menyintai, menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Besok sejuk. Pakai بلغت الرسالة وأديت الأمانة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حقا جهاده فصلى الله ahli keluarga Nabi, anak-anak Nabi, termasuk para sahabat, 10,000 jenazah para sahabat radhiyallahu anhum yang disemadikan di Makkah. Kalau kita straight ni, nampak tu kan, tembok di hujung tu, sonok kali tu kan, itu adalah kuburan Makkah. Baik, jadi orang lelaki saya akan bawa masuk dalam. Damage boleh rasa Ustaz. Wakalan tahu. Ini boleh rasa kakak kecil. Saya pun adik kecil. Ini tiga. Yang bilik 612 dan juga bilik 853. Bilik suite tu kan? 612 dengan 851. Kabarkanlah berita gembira buat mereka bahawa mereka dikecualikan bayar duit pergi ke Badar pada hari Ahad ini, insya-Allah. Selagi mana mereka itu belum lagi dimusnahkan, dihapuskan. Jadi pandangan Sayyidina Umar lebih tepat. Patutnya mereka ni hendaklah dihapuskan. Siapa yang Umar bin Aziz ni? Khalifah Islam zaman pemerintahan Bani Umayyah. Kata Umar bin Aziz, kalau aku setuju dirakamkan di situ, nanti orang kemudian akan melaknat aku. Kenapa? Sebab tempat tu tempat yang mulia. Tuan-tuan nak masuk Raudah ni, kena ada nusuk lah, nak dapat permit muasasah lah. Betul? Saya maju ke depan nak. Oh kakak, abang, murah lah. Aduh. Mari, angkat lagi dia nak. Tujuannya bila masuk ke Madinah nanti, Nabi SAW tidak masuk dalam keadaan wajah baginda apa? Dalam keadaan penat, letih. Nabi mahu masuk dalam keadaan wajah baginda yang segar. Sebab Nabi dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh orang-orang Madinah yang tak sabar-sabar menanti. Mudah-mudahan Allah selamatkan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kita dah sampai Masjid Quba, inilah dia Masjid Quba di sebelah kiri kita. Ambillah peluang bila masuk dalam masjid ni, solat duha.
Riyal, diskaun Riyal, 70 Riyal. Ajwa Aliyah. Ajwa Madinah 60 Riyal. Ajwa Madinah 60 Riyal. Ini Ajwa Aliyah, original Ajwa. Asli Ajwa Aliyah. Paling bagus Aliyah, ambil, Bapak ambil. Bapak ambil ini. Makan lagi boleh. Makan boleh, makan boleh, makan boleh. Ini Ajwa Aliyah, lipi obat, lipi obat. Lipi berkah kakak, ambil kakak, ambil. Haji Malaysia, kakak Malaysia, ambil. Ini Ajwa, paling bagus, paling bagus, paling bagus. Ada sedikit. Apa yang Nabi SAW sebutkan itu menjadi kenyataan. Salah seorang ahli keluarga Nabi, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, gugur dalam peperangan, syahid. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut Dirsul kafir mislu Uhud. Maksudnya apa? Di geraham ahli neraka di sebesar gigi geraham ahli neraka yang engkar, yang tak mau beriman kepada Allah, termasuk orang yang melakukan maksiat, besarnya sebesar bukit Uhud. Bayangkan kalau gigi dah sebesar bukit Uhud, hidung dia besar mana? Badan dia besar mana? Tangan dia besar mana? Kenapa Allah besar-besarkan? Kenapa Allah besar-besarkan ahli neraka? Siapa tahu? Lagi dia besar, lagi banyak tempat faiz yang dia akan dibakar. Lagi besar tempat dibakar, lagi sakit. Jadi beri pengajaran kepada kita, mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Hamzah. Ya Hamzah. Ammu. Rasulillah. Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyid al-Shuhada. Ya Sayyid al-Shuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Asad Allah. Ya Asad Allah. Wa Asada Rasulih. Wa Asada Rasulih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Ibni Jahshin. Ibni Bila pernah main ni? Tak pernah. Dia pernah pergi Badar dengan Ustaz dulu. Oh, yang mana? Kita tak pergi sini. Kita pergi malam kan? Kita on the way daripada Mekah. Kita sampai Badar malam. Betul, malam. Maghrib kita semayang ni. Masa itu Badar tak komersial ni. Paip dia kat situ. Berebut-rebut ni. Dua 15. खाली बोतलें दे भाई खाली बोतलें दे Ada umrah? Tingginya. Kalau stiker tercabut, kita tahu air zam-zam tu kita punya berdasarkan tulisan PU. Okey. Saya mohon kerjasama jemaah lelaki yang tampan, yang sehat, yang gagah, yang perkasa Cepat ya Min. untuk membantu saya
bantu saya sama-sama kumpulkan air zam-zam, kira mesti 35 botol. 35 botol. Air zam-zam akan keluar di punca utama dia tu. Punca utama, jangan tunggu dekat jauh-jauh air. Takut nanti air zam-zam kita dah diambil oleh orang lain. Jadi Raiha punya air zam-zam, Andalusia punya air zam-zam, syarikat mana lagi tu yang bersama kita dalam apa tu, kadang-kadang stiker mereka pun dah tercabut, mereka tak tahu air zam-zam siapa, mereka ambil air zam-zam kita sebab air zam-zam mereka tak cukup. Di situ. Jadi kita kena jaga air zam-zam sebab jemaah kalau balik rumah, balik ke umrah, kalau tak bawa air zam-zam, umrah tak sah. Sekali sebab air zam-zam tu penting. Ya? Itulah yang saya nak pesan. Itu saja, jom kita pergi ziarah pada ada pun. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jatuhkan kedatangan kami ke sini sebagai kedatangan yang terakhir. Panjanglah usia kami, ya Allah. Murahlah rezeki kami, ya Allah. Sihatlah badan kami, ya Allah. Jemputlah lagi kami datang ke sini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jemputlah juga pasangan kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Adik-beradik kami, ya Allah. Saudara-mara kami, ya Allah. Sahabat handai kami, ya Allah. Jadi tetamu mengerjakan haji maupun mengerjakan umrah, ya Allah. Andai ini merupakan kedatangan kami yang terakhir, ya Allah. Masuklah kami, ya Allah, dalam surga-Mu, ya Allah. Surga Jannatul Naim di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan ibu bapa kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa, ya Allah. Lapanglah kubur mereka dengan seluas-luas mata memandang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masuklah kami, ya Allah, bersama ibu bapa kami, ya Allah, bersama anak-anak kami, ya Allah, bersama pasangan kami, ya Allah, dalam surga-Mu di akhirat nanti, ya Allah. Jangan seorang pun di kalangan kami, ya Allah, dia berazab dalam neraka, ya Allah. Matikanlah kami dalam iman, ya Allah. Matikanlah kami dalam Islam, ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami dalam su'ul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah wajah kami dengan belas kasihan, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Murahkan rezeki kami, ya Allah. Kurniakanlah kami rezeki yang halal yang diberkati dan mencurah-curah, ya Allah. Jauhilah kami, ya Allah, daripada rezeki yang haram dan syubhah, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Anak-anak yang taat dan perintah-Mu, ya Allah. Anak-anak yang menjunjung perintah Rasul-Mu, ya Allah. Anak-anak yang akan mendoakan kami, ya Allah. Bila kami berada di alam barzakh nanti, ya Allah. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Jika ada di kalangan pasangan kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, adik-beradik kami, ya Allah, saudara-mara kami, ya Allah, kaum kerabat kami, ya Allah, rakan taulan kami di tanah air yang sedang sakit, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berkat kami berdoa di Madinah Al-Munawwarah, di makam kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami syafaat Nabi, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah umrah kami, ya Allah. Terimalah tawaf kami, ya Allah. Terimalah sa'i kami, ya Allah. Terimalah ziarah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang dari negeri yang jauh, ya Allah. Kami sanggup meninggalkan anak-anak kami, ya Allah. Kami sanggup meninggalkan pasangan kami, ya Allah. Kami sanggup meninggalkan ahli keluarga kami, harta benda kami, pekerjaan kami, ya Allah. Semata-mata datang ke sini, ya Allah, menjadi tetamu, ya Allah. Janganlah Engkau sia-siakan kedatangan kami ke sini, ya Allah. Terimalah amal kami, ya Allah. Terimalah umrah kami, ya Allah. Terimalah tawaf kami, ya Allah. Terimalah sa'i kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah ziarah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami manusia biasa, ya Allah. Tidak lari daripada kelemahan dan kekurangan, ya Allah. Andai ada kekurangan kami, ya Allah,
sepanjang kami menjadi tetamu ya Allah, sepanjang kami menjadi tetamu Rasul ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Janganlah disebabkan kekurangan itu ya Allah, kelemahan itu ya Allah, kesalahan kami itu ya Allah. Engkau tak jemput tadi kami datang di sini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di kalangan anak-anak kami ya Allah, adik-beradik kami ya Allah, saudara mara kami ya Allah, kaum kerabat kami ya Allah, rakan taulan kami ya Allah, yang mengirim doa ya Allah untuk kami panjatkan di tanah suci-Mu yang mulia ini ya Allah. Engkau maha mengetahui segala hajat-hajat mereka ya Allah. Makbulkanlah hajat mereka ya Allah. Tunaikanlah permintaan mereka ya Allah. Makbulkanlah doa mereka ya Allah. Dengan siapa kami hendak mengadu ya Allah, dengan siapa kami hendak merayu ya Allah, dengan siapa kami hendak merintih ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha mendengar segala rintihan rayuan hamba-hambanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, makbulkanlah doa kami ya Allah. Jika ada di kalangan anak-anak kami ya Allah yang sedang belajar ya Allah, sama ada di sekolah rendah ya Allah, sama ada di sekolah menengah ya Allah, maupun sama ada yang di kolej universiti ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah pelajaran mereka ya Allah, mudahkanlah segala pembelajaran mereka ya Allah. Ya Allah, berilah mereka kejayaan ya Allah dalam pelajaran mereka ya Allah. Mudahkanlah mereka menghadapi peperiksaan ya Allah. Luluskanlah mereka dengan cemerlang ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang bermanfaat buat agamanya ya Allah, bangsanya ya Allah, dan juga negaranya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lepaskanlah kami daripada sebarang kesulitan ya Allah. Lepaskanlah kami daripada sebarang hutang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tuakanlah kami dengan amal soleh dan takwa ya Allah. Jangan Kau tuakan kami dengan amal maksiat dan durhaka ya Allah. Ya Allah, tuakanlah kami dengan amal soleh dan takwa ya Allah. Ya Allah, tuakanlah kami dengan hati kami dalam keadaan tenang ya Allah. Hidup kami dalam keadaan tenang ya Allah. Mati kami pun dalam keadaan tenang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami ya Allah untuk taat pada perintah-Mu ya Allah, melakukan amal soleh ya Allah. Ringankanlah kami ya Allah untuk maslahah jariah ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dulu kami banyak dosa ya Allah, dosa besar maupun dosa kecil ya Allah. Engkau saja yang maha mengetahui kesalahan kami ya Allah, dosa kami ya Allah. Tapi Engkau Tuhan yang maha pengampun ya Allah, Tuhan yang maha pengasih ya Allah. Kami beriman ya Allah, Engkau Tuhan maha pengampun, maha pengasih. Ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Janganlah Engkau jemput kami ya Allah dalam keadaan Engkau belum ampunkan dosa kami ya Allah. Jemputlah kami ya Allah, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan Engkau telah ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Jangan Engkau matikan kami dalam su'ul khatimah ya Allah. Temukanlah kami ya Allah di akhirat nanti bersama junjungan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah dengar ya Allah rayuan kami ya Allah, permintaan kami ya Allah. Makbulkanlah segala hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di kalangan anak-anak kami yang belum mendapat jodoh ya Allah, ya Allah, jika ada di kalangan anak-anak perempuan kami ya Allah, anak-anak lelaki kami yang belum mendapat jodoh ya Allah, kurniakanlah mereka jodoh yang baik-baik ya Allah, yang boleh bimbing mereka dunia akhirat ya Allah, yang boleh berpimpin tangan masuk ke syurga-Mu di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rumah tangga yang aman damai ya Allah. Kekalkanlah perkahwinan kami sampai ke syurga-Mu di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ketemukanlah pasangan kami ya Allah dalam syurga-Mu di akhirat nanti ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jika ada dekat anak-anak kami yang telah meninggal dunia ya Allah, adik-beradik kami yang telah meninggal dunia ya Allah, abang-abang kami yang telah meninggal dunia ya Allah, kakak-kakak kami yang telah meninggal dunia ya Allah, ampunkanlah dosa mereka dalam kubur ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka dalam kubur ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah dengan seluas-luas mata memandang ya Allah. Janganlah Engkau seksa mereka ya Allah, janganlah Engkau azab mereka ya Allah. Masuklah mereka dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, kami banyak dosa ya Allah. Ada dosa kami ya Allah dengan manusia ya Allah, yang kami tidak sempat.
Okay, lambai-lambai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya sudah perjalanan umrah KU21. InsyaAllah kami akan pulang ke tanah air. Sekarang sedang berada di gate 116. Inilah wajah-wajah ceria jemaah KU 21. So YouTube YouTube. Saya ada channel YouTube. Sekarang TikTok Ustaz. TikTok ada. Sekarang TikTok. Saya TikTok ada, YouTube ada. Sekarang follow TikTok Ustaz. Yeah. Alhamdulillah. Ustaz follow lah saya balik. InsyaAllah boleh. Cik Zahidin, apa khabar? Cik Zahidin, baik. Macam mana? Perjalanan ke U21 okey? Memuaskan. Final call, flying us, flight number 803, operating to Karachi. All passing proceed to gate number 203 on Mr. Cik Muhammad Ali, apa khabar? Alhamdulillah. Macam mana perjalanan umrah kali ni? Alhamdulillah lancar. Lancar. Syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan umrah kita diterimanya. Dikurniakan umrah yang makbul, diampunkan dosa. Puan Salma, apa khabar? Sihat? Ada batuk-batuk? Sikit. InsyaAllah. Batuk itu merupakan perkara biasa. Penghapus dosa insyaAllah. Masuk YouTube. Macam mana semua okey? Ini untuk channel YouTube saya ya. Baik. Nanti balik terus ke Kelantan. Belum lagi. Belum. Dia kita KL. Oh. Rahim mana Rahim? Di jalan. Baik. Macam mana perjalanan umrah okey? Alhamdulillah berjalan lancar Okay. Terima kasih. Seronok Okay. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan datang lagi dengan kemarau umrah. Nur Hazli. Tak ada lah adik. Tak ada. Mana isteri saya? Dia ataukan beg tu. Bagi dia. Nur Hazli, Nabil. Tak halal ya.
Macam pasir kot. Pasir separuh. Tangan dah masuk. Jangan. Apa lagi? Oh ya, sama juga ni. Mampu lah ikan dan awak tu. Apa lagi tahu? Okay, bye. Jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Okay.